guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah. Kali ni kita nak buat review untuk bas versi 2 tingkat Transstar pula. So sebelum ni anda dah tengok dah kan majlis perasmian dan juga review untuk bas semi high deck yang berada di kiri dan kanan bas double deck ini. So jom kita terus luncur. Kita review bas 2 tingkat ini. So ini bahagian hadapan, muka hadapan. Kalau tak silap Yop, muka hadapan ni dibuat pada tahun 2024. Kalau tak silap saya lah. Kalau salah boleh tolong betulkan. So menggunakan nombor pendaftaran AGG 555. Bas yang berwarna keemasan hitam. Tengah-tengah tu ada paparan LED yang tertulis nama syarikat ini Transstar Solitaire Suite, member of Feng Rong Group. Saya bahagian hadapan, kita tengok pula bahagian tepi untuk bas 2 tingkat Transstar Travel ini, ataupun dipanggil bas ni first class Solitaire Suite. So nampak ada macam bunga raya yang ni 5 bulat ni. Mungkin ada daripada bunga kot lah. So dia ada laman web Transstar, www.transstar.travel, dan cantik rimnya, merecik menggunakan rim alloy. Rim Alqua guys. So ada tulis juga member of Feng Rong Group. So inilah dia bahagian tepi untuk bas 2 tingkat yang membawa 19 orang penumpang sahaja pada satu-satu masa. Sebelum kita menjengah ke bahagian halaman, kita tengok bahagian belakang dahulu. Warna hitam sangat solid hanya warna hitam dan juga warna gold di bahagian bumper dan bahagian atas. So inilah bahagian belakang untuk bas yang dibuat oleh Gemilang Coachworks yang terletak di Senai, Johor. So kita terus masuk ke dalam bas. Kita tengok bahagian bawah, dek bawah hanya terdapat 4 tempat duduk sahaja. Sangat-sangat eksklusif. Bayangkan bas 2 tingkat cuma ada 19 tempat duduk sahaja, dan dekat bawah hanya 4 tempat duduk sahaja. So nampaklah inilah suasana dekat bahagian dek bawah untuk bas Transstar Solitaire Suite ini. So nampak ada pintu. Okey, tu ada toilet, tandas toilet. So sekejap lagi kita tengoklah. So ini laluan untuk ke hadapan ataupun ke tempat pemandu bas. So alang-alang tu kita teruskan je review kita. Inilah steering, meter dan okey nampak steering untuk Volvo, meter untuk bas ini, butang-butang yang ada, butang lampu, butang buka pintu semualah. So yang ini ada Android player untuk entertainment dalam bas ini. So dashboard yang berwarna coklat dibuat oleh Gemilang Coachworks. So ini tempat rehat pemandu bas yang selesa juga saya tengok, besar ni. So ini dia. Buka lampu dulu. So kita nampak. Sebelum tu kita tengok dulu etika penggunaan tandas dilarang merokok dan sebagainya. Ada disediakan lampu. Kalau tak ada lampu gelap lah kan kat dalam toilet. So ada cermin, ada tong sampah, ada sinki dan ada mangkuk toilet. So gunakan sebaik yang mungkin bersama-sama kita guna ketika menggunakan bas ini. So yang ini pintu yang kita nampak tadi, dia boleh ditutup. Okey, nampak. Dan belah kiri saya ada pantry, ada microwave, ada water heater, ada juga peti ais kecil di situ. So inilah pintu yang membahagikan antara tempat duduk pemandu bas dan juga penumpang. Seat yang sangat-sangat selesa. Nampak besar kan? Sekali lagi kita tengok pintu untuk pembahagi kedua-dua bahagian, iaitu tempat pemandu bas dan juga tempat penumpang. Okey, yang ini pula tempat penumpang, tempat pemandu bas. Kita lupa review tadi. Ada butang-butang kat atas dan ada satu monitor untuk CCTV. Dan sekali lagi kita tengok bahagian tempat duduk pemandu bas. Nice kan? Tempat duduk yang saya rasa selesa ni, nampak. Dilengkapi dengan seat belt. Wajib tu seat belt tu. Penumpang dan pemandu wajib menggunakan seat belt ketika menggunakan bas persiaran dan juga bas ekspres. So kita beralih ke bahagian atas pula.
Nampak susunan seat 1 tambah 1. Seat yang sangat lebar, sangat besar, yang dilengkapi dengan screen entertainment ni. Nampak tu, boleh tekan, keluar gambar Transstar. Ni cuma dia lock lah. So ada juga fungsi-fungsi massage coach. Butang-butang yang ada cup holder, USB charger port berada di sini. So sangat lengkap tempat duduk yang dibuat oleh Damrong Seat Group ni. Tengok 1 tambah 1. Ruang antara seat tengah-tengah pun sangat besar. Dan saya tertarik dengan ni. Inilah kot dipanggil suite. So kat sini ada 3 tempat duduk khas. Cuma yang 2 tu tertutup dengan cermin tu lah. Cermin tu boleh naik turun. Nampak ada cermin hitam kan. So macam berada dalam kereta kalau duduk 2 seat ni lah. So ni pandangan daripada belakang. Kita berkesempatan nak tengok wajah penuh keseluruhan untuk AGG 555, sebuah bas eksekutif coach, bas express Transstar first class solitaire suite. Tu dia. Tadi ada sebuah bas yang kat sebelah ni. So sekarang kita dapat tengok wajah keseluruhan untuk bas yang dibuat oleh gemilang Coachworks ini yang bernadikan Volvo B11. Tahniah Transstar.